Man, cepatlah Iman. Ya bang, jap. Nama aku Iman. Dan ini kisah tentang aku. Setiap kali cuti sekolah, aku akan bangun awal pagi dan ikut abang aku untuk berniaga nasi lemak. Inilah gerai nasi lemak abang aku. Dan ini pula Abang Ashraf. Bukan abang ni. Itu Abang Ashraf. Tiap-tiap hari dia mesti beli nasi lemak. Banyak pula tu. Tapi tak pernah sekali pun aku nampak dia tegur atau senyum. Korang mesti tak percaya kan yang Abang Ashraf ni sombong. Korang tengok ni. Nak bang. Terima kasih, assalam. Bang, Iman nak keluar awal sikit boleh? Boleh lah. Kedai pun dah nak tutup dah ni. Assalamualaikum. Oh, aku dah agak dah. Ini mesti nak jual balik nasi lemak abang aku ni. Terima kasih bang. Alamak, aku kena ikut ni. Apa Abang Ashraf beli tu? Apa Abang Ashraf nak buat dengan kucing tu? Dia nak bagi makan dekat kucing tu ke? Lah. Wah, baiknya Abang Ashraf. Kiranya Abang Ashraf ni baiklah orangnya. Aku ingat dia orang sombong tadi. Bukan itu brother tadi tu ke? Terima kasih bang. Amin. Abang kenal tak Abang Ashraf tu? Kenal? Kenapa kau tiba-tiba tanya ni? Sebenarnya, tengah hari tadi, aku ada ikut Abang Ashraf. Sebab aku rasa pelik lah. Dia selalu beli nasi lemak banyak-banyak. Aku ingat, dia nak jual balik nasi lemak tu. Rupanya, Abang Ashraf tu bagi makanan kepada orang gelandangan. Abang Ashraf tu baik rupanya. Tapi, kenapa dia tak senyum Oh, Ashraf tu. Dia memang dari dulu lagi bisu dengan pekak. Lepas tu, dari dulu lagi dia suka bagi makanan dekat haiwan terbiar dengan gelandangan. Disebabkan kekurangan dia, budak-budak kat kampung ni selalu ejek dia. Sebab itulah sampai sekarang dia buat muka garang yang tak cakap dengan orang. Biar budak-budak ni takut dengan dia sikit pada muka dia orang. Oh, ya ke?